Fiza dah mula sedar kenapa ayah Fiza buat macam ni, kenapa dia panas baran. Dia memang panas baran, dia garang. Tapi bila kita tahu semua ni, kita bercakap dengan dia, berbincang dengan dia cara betul lah. Jadi bila Fiza banyak bercakap, Fiza banyak berbual dengan ayah Fiza, baru Fiza sedar, sebenarnya ayah Fiza baik. Ayah Fiza hati dia baik. Cuma sebelum ni kita tak kenal ayah kita. Sebab kita tak kenal diri sendiri, so kita tak kenal ayah kita. Sebab kita ingatkan ayah kita jahat. Jadi bila Fiza sembuhkan diri sendiri, Fiza mula kenal diri sendiri, mula yakin dengan diri sendiri, tu Fiza borak ayah Fiza pun, Fiza baru sedar, baru macam baru sedar yang ayah Fiza baik. Tapi janganlah, tapi dia ada panas baran, dia ada garang dia. Tapi dia baik. Tu Fiza bincang ayah Fiza nak macam ni. Saya Fiza tanya kenapa ni? Macam Fiza nak macam ni. So Fiza mula explain. Kalau sebelum ni tak. Sebenarnya Fiza banyak diam. Macam kat fikiran tu, dalam diri tu rasa macam, jangan cakap apa-apa. Jangan bersuara, jangan keluarkan suara, jangan tu. Nanti ayah cakap, nanti ayah tengking, nanti ayah marah. Bila Fiza dah sembuhkan diri gitu kan, masa umur 20 tahun ke atas, waktu Fiza mula banyak berbual dengan ayah, banyak bercakap dengan ayah. Masa tu baru Fiza sedar, ayah Fiza baik. Jangan cakap pasal mak Fiza yang baik. Mak Fiza dia lembut sangat. Kalau mak Fiza dia marah pun, contohnya kalau cakap, contohnya dia sebut bodoh, saya bodoh. Dia macam, ni bodoh. Tak tahulah nak marah ke, nak gelak ke, comel. Mak Fiza jenis lembut. Tapi kalau dia marah, jangan buat. Keluar ular dia. Pernah buat dia marah. Sekali dia angkat kita punya, tarik rambut kita, buat macam helikopter. Masih Fiza umur 7 tahun gitu. Okay, sambung ayah Fiza tadi. So sebelum ni Fiza selalu tak dapat daripada ayah Fiza, daripada mak ayah Fiza. Fiza banyak diam. Tapi Fiza rasa macam mak ayah tak sayang aku, adik-beradik tak sayang aku. Tapi diorang tak bagi apa yang kita nak sebab diorang tak tahu. Kita boleh bezakan bila orang tak bagi apa yang kita nak sebab dia tak kisah ataupun dia tak tahu. Dalam situasi Fiza, sebab diorang tak tahu. Sebab apa yang dia nampak, cara Fiza respon, Fiza okey je, tak ada masalah. Fiza banyak diam. Kira macam Fiza nak harmonikan semua keadaan. Masa tu Fiza mula sedar, mak ayah baik, adik-beradik baik. Cuma Fiza tak luahkan, Fiza tak share apa yang Fiza rasa, apa yang Fiza fikir.